Dalam sukan larian kan, aku selalu lalai dengan satu perkataan tu. Kau tahu tak apa? Easy run. Walaupun aku tahu maksud easy run tu apa kan, tapi aku lupa yang easy run aku takkan pernah sama dengan easy run orang lain. Dari segi pace, dari segi condition badan, takkan pernah sama. Yang tu aku lalai. Aku punya easy run takkan pernah sama dengan atlet Malaysia punya easy run tau. Takkan pernah sama walaupun dalam mimpi. Dan hari ni aku terpaksa sarung carbon plate untuk puaskan dia punya easy run. Dan aku rasa takkan jadi easy run, akan jadi bantai run hari ni. Easy run. Ha? Pace 5. Easy run. Abang cakap pace 5 kan? Easy run. Easy run pace 5.00. Dia tak jadi tu sudah macam hari tu. Pelik nak layan dia punya easy. Jom tengok lah kita orang kena bantai ni. Tukar biasa. Tolong. Dapat aktiviti. Sekarang average 5.01. Kena tinggal lah. Easy. So hari ni aku boleh membenarkan kata-kata aku. Easy aku takkan pernah sama dengan elite punya easy. 5.02. Kena drop. Heart rate 119. Kalau hari-hari macam ni boleh keluar kena BSP awal lagi. Win, tips tadi Win. Buat adik-adik yang tengah kalau belajar. Jadi nak besar, jangan jadi atlet. Kena susah lepas tu. Jadi belajar rajin-rajin, jadi doktor ke apa-apa. Itu memang bagus. Kalau jadi atlet, memanglah kena susah macam kita orang. Setiap hari kena lari, kena bebel dengan coach. Buat ni, buat itu. Itu nama dia atlet. Jangan jadi atlet. Kalau ada kawan atlet, you kena buat apa? You kena jangan kawan dengan dia. Kau cakap dengan dia, kau belah. Kau jangan kawan dengan aku. Aku tak suka dengan atlet. Sebab itulah. Tengok sekarang. Kalau nak jadi atlet, jangan takut sakit. Kalau takut sakit, nama dia bukan atlet. Kalau takut sakit, pergi belajar baik-baik. Okey, itu sahaja untuk petang ni. Assalamualaikum, bye-bye.